It's okay. So, bila korang boleh membaca? Saya baca dalam tandas. Ngantuk. Lah nak baca pun ngantuk. Takkanlah tandas nak tidur juga. But you just find ways where you can research integrate. mengatakan you tak boleh lama-lama kat tandas. Why nanti puasing? Janganlah you dalam tandas tu sampai sejam. Tapi kan kita nak habiskan The Edge. The Edge tak adalah dalam tandas. Saya The Edge tu saya sambil berdiri. Tandas tu memang my BBC Al Jazeera. See? BBC Al Jazeera. Aku Instagram. Okay. Tapi sebab Instagram, doom scrolling, tiba-tiba dah 30 minit lah. Habis orang tanya, bila masa nak dating? Itulah namanya you perlu integrasikan. So kadang-kadang dating tu sambil bersukan lah. Bawa pergi integrasi. Bawa pergi hiking. Bawa naik Gunung Kinabalu. Lepas ni Sarah boleh berbasikal indoor sambil buat live. Saya bangkang. Jangan nak suruh live sambil naik basikal. Saya pernah tau nak buat, tapi takut nanti orang cakap apa lah kau ni. And so, apa? Live waktu? Basikal lah. Kita buat. Kita bagi jadi. Why not? Muar duduk. Muar duduk. Dia dah suruh duduk. Tak ada kursi nak duduk. Parlimen dah tutup. Okay. Alright. No, but really, I think integration. Malaysians should really find a way to integrate. Jangan terperangkap dengan impian untuk mengikut-ikut orang sangat. Jangan. Don't try to follow me too much. Follow your own pace. Follow your own way. Dan saya percaya it's all about marginal gains. Kerana perubahan yang kecil tu, compounding effect dia sangat besar. Kalau kita dapat mengubah hanya 1% hidup kita secara positif, dalam setahun tu bukan penambahan 365% ya. 1% dalam setahun penambahannya 3,670%. It's because of the law of compounding effect. So you are improving yourself massively just through 1% of marginal gain. Masa tamat muah. Muah masa dah tamat. Yes, tamat muah. Okay. Dan ramai orang tanya, sekarang ni YB pakai baju apa? Baju pakai size M. Yeah. YB pakai size M. Aryan, yeah. Blue ash. Ash blue. Yes. Betul. Okay. Sekarang ni yang penting kalau korang nak start dulu is the audit tu, I think. Yeah, betul. Everybody can do that. Daily audit. Daily audit. Cari masa di mana kita dapat tambahkan productivity, kurangkan masalah-masalah lah, kontroversi ni kadang-kadang. Kurangkan banyak main. Kalau ia pun ada, biar ia membina. Okay. Kalau you are not a politician now, you think... Cikgu. Cikgu apa? Tu dah jawab. Tak kisahlah cikgu apa, tapi saya nak jadi cikgu. Really? Lecturer. I love talking about geopolitics, international relations. Dulu sebelum saya berkecimpung dalam dunia politik, ramai orang ingat saya habis universiti terus masuk dalam politik. Tapi kalau diorang tengok saya punya CV tu, saya dah mengajar lebih 4 tahun. I was teaching, debating, public speaking, international relations. Saya merupakan pensyarah sambilan termuda di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sambil saya belajar, saya diberikan peluang untuk bersyarah. Sebab masa tu, pada tahun pertama saya di universiti, saya dengan my debate partner dapat masuk ke peringkat akhir, finals peringkat debat peringkat dunia. So sebab tu kita dapat pengecualian, walaupun kita tak ada masters, tak ada degree, kita dibinakan hak untuk mengajar. And then we were teaching students who are much older than us. Dan di situ saya diberikan peluang untuk mengajar di lebih 15 negara. So masa tu almost every year saya pergi ke Qatar, pergi ke China, Taiwan to teach, and I appreciate that a lot. Daripada dulu YB memang seorang yang bukan ngantuk. Macam-macam YB buat. Dia tak mengantuk. Saya tak suka duduk diam. Kalau aku mengantuk betul. Okay. But of course lah, you punya public life now with your politics, of course ada banyak challenges. How do you handle pressure lah? Orang biasa pressure pun luar biasa. Macam diorang pun tak boleh handle pressure. Apatah lagi seorang YB. Pressure is a good thing. Pressure is a good thing. Because, I mean, this sounds very cliche, but how do you make diamonds? With pressure. Yeah, diamonds come about with high pressure. Yeah. So those who can withstand pressure and convert negativity of a pressure to something positive, you'll become the most resilient person with grit. Grit ni adalah daya ketahanan yang sangat kuat dengan visi yang jelas. So it is passion and perseverance together. Itulah grit. Dan saya rasa orang yang paling berjaya adalah mereka yang ada grit dan perseverance ini. So I'm not saying that you ada pressure sampai you terus burn out. Tak. Semua orang ada jalan tersendiri untuk kurangkan tekanan hidup. Yep. Saya dengan sukan, dia banyak kurangkan tekanan hidup saya. Membaca. Ya. Lari 3 kali sehari.
Tak adalah lari je. Dia ada apa, berbasikal, lari, strength workout je lah. Lain. Janganlah buat sama je, boring nanti. Okay, find your hobby, like which one that you like lah. Yeah. But the point is, if you are able to learn how to convert negative to positive, and in the end it's all about perspective, insyaAllah semua akan berjalan dengan baik. Itulah dia episod podcast kita pada hari ini bersama dengan YB Syed Saddiq. Okay, macam-macam ilmu kita dapat hari ni, and now we know beza kalau you kata macam alah YB Syed Saddiq tu boleh. No. Kau tengok kehidupan harian dia, lari 3 kali sehari waktu bulan puasa tu kat mana sekarang? Kau tak kata kan? Tak sama. Okay? Ramai orang nak tanya apa beza Zain dan Aryan. Mungkin dia orang baru masuk. Zain and Aryan, beza dia adalah kalau Aryan you dapat hidden pocket macam YB pakai. Kalau Zain you dapat pocket sebenar. Traditional. Pocket macam ni. Okay? This is but dua-dua you akan dapat the special handmade buttons. Ya. Bagi mereka yang masuk lambat, hanya bagi hari ni, kalau korang pergi ke butik, kosnya dalam RM169. Butang sahaja. Korang takkan dapat butang yang apa crushed crystallized diamond ni. Ya. Tapi bagi hari ni daripada RM169 diturunkan kepada RM90. Tu belum masuk voucher. Kalau masuk voucher RM70. Termasuk dengan handmade. Ni handmade. Custom made crushed crystallized diamonds. Wow, very nice. Okay. Itu saja. Baju Melayu Pesak ada tak? I don't think we have Pesak. Semua slim fit. Semua slim fit, but slim fit ni dia selesa macam Pesak. Because tadi kita punya model yang pakai baju bergedi tu dia kata ada zip. So nak duduk buka zip tu. So dia lebih lebar, lebih selesa. Tapi kalau you lari 3 kali sehari bulan puasa, duduk tak payah buka zip. Betul tak? Sebab yang model tadi dia tak lari 3 kali sehari. Tak. Kita perlu meraihkan semua. Yes, meraihkan semualah. Betul, Zain tak ada Pesak, betul. Zain tak ada Pesak. Okay. Now, sekarang ni jangan lupa boleh check out sekarang sebab kita punya item nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 tu bawah 100, you get full set. Button, handmade, crushed crystallized. Sekali dengan free samping traditional, bukan instant. Dengan baju RM91 sahaja. Full set lepas tu yang nombor 2 yang kita punya Zain, the same thing sekali dengan samping traditional, crushed crystallized button yang hanya boleh didapatkan waktu live stream ni sahaja, RM101 sahaja. Juga. Cuma saya rasa masa tu saya berseorangan, bersendirian menjual kurta. Kali ni dia naik pangkat sedikit sebab bukan setakat menjual kurta, baju Melayu, segala-galanya ada. Segala-galanya satu set lah ada orang kata. Sebab of course lah, live ni kita kena naik pangkat. Betul. Daripada jual kurta. Dan rezeki daripada Allah jugalah. Kan, daripada kurta jual seorang-seorang. Naik pangkat sekarang ni kita, lagi 3-4 tahun kat sini. Okay, so hari ni everybody is so excited sebab akhirnya model Primavera akhirnya sampai dekat sini. YB sudah tidur kak? Tidur? Saya rasa mereka kata tidur tu kerana selalu pada pukul 10, bukan 10. Kadang-kadang 9.30 saya dah lights off. There you tidur. go. Tapi yelah nak cari rezeki. Pada masa yang sama nak pastikan saya terus dapat dana untuk muar. I'll do whatever it takes. Walaupun pada malam ini kita lambat sedikit, but it is worth it. Dan kawan-kawan pun, teman-teman pun sanggup setia bersama. Menemani walaupun dah lewat malam. Kadang-kadang orang balik tarawih baru nak moreh. Sambil moreh live sekali. Betul. So kenalah setia bersama. Betul. Kita akan 2 jam kat sini. So, kita lari daripada kebiasaan. Kita tengok mata YB Syed Saddiq by the time pukul 12 sekejap lagi. Apa hasil dia? Sebab kalau biasa tidur pukul 9 kan. Okay. So, ramai orang kenal YB of course as a politician and as orang yang sangat aktif bersukan. But now, you are an ambassador for Primavera. So, a lot of people nak tanya macam mana collaboration ni actually started. Dia cerita panjang. Saya cuba ringkaskan dan rumuskan. Ini tahun kedua saya bersama dengan Primavera. Yes. So about 1.5 years ago, pada raya yang lepas, saya rasa pada bulan Disember, saya dapat panggilan daripada Bella Ski lah mulanya. Initially started all from Bella. Saya ingat masa tu, saya di dalam parlimen, ada persidangan parlimen, dah hari-hari terakhir parlimen, saya keluar, angkat telefon, Bella kata, you nak jadi model tak dengan saya? Ingat scam? Tak adalah. Bella will never scam me lah. Model sebab masa tu saya baru bekerjasama dengan dia dalam dia punya music video. Dan that's about dia lah. Di mana saya jadi seorang doktor. Padahal appearance saja 5 saat walaupun kaku macam robot. Tapi dia meletakkan harapan, dia kata no, naik taraf kini jadi model sekali. Wow. So at that point in time saya tak fikir 2-3 kali. I know it's from someone who I trust. Saya kata okay lah. It's okay. Cuma Bella ada cakap tentang soal pembayaran. Saya kata tak.
for me, terjemahkan apa-apa pembayaran bagi, masa tu saya kata kalau boleh berikan baju Melayu percuma kepada rumah anak yatim dekat Muar. Korang tak dengar lagi. Actually, there's a very interesting story behind it. Okay. Masa dia call tu. Sebab tu kita nak tahu kat sini. Okay, what is it? Ya, bila masa dia call tu, saya ingat masa tu dia mengeluarkan angka 50. Okay. So dalam otak saya masa tu saya fikir, ni mungkin RM50. Pembayaran tu hanya RM50 because saya dulu lawyer. So I think as a politician, RM50 payment tu adalah just out of formality. Okay. So that I have to do the work behind it. Okay. Sebab saya dah kata, saya akhirnya nak terjemahkan apa-apa bantuan ini dalam bentuk produk, baju untuk rumah anak yatim dekat Muar. Okay. So finally, 1 week after dia kata okay, tapi bos Primavera nak jumpa. Dia biar betul. Masa tu saya belum jumpa lagi dengan bos Primavera ni. Jumpa saya ingat dalam about lunch time, jumpa dengan doktor. Doktor is an amazing guy sampai ke hari ni. Seorang yang sangat setia, baik, someone who's outstanding, tak putus-putus bantu Muar. Masa tu baru saya faham, 50 tu rupanya RM50,000. Oh, because they use the short form macam 50. Yeah, and Bella obviously didn't tell me sebab dia macam, kalau tak boleh tak apa, kalau tak boleh tak apa. Dia macam takut-takut. Tapi to me, in the end, No, but the fact that you dengar 50 and then you fikir macam RM50 and then you macam okay je kalau RM50 pun. Yeah, because in the end, Bella kata tak apa, jangan risau sebab nanti orang Muar akan dapat baju Melayu percuma. Yang baru. Bukan macam second hand, lama punya yang dah lusuh, no. New baju Melayu. Dan untuk rumah anak yatim kat Muar. Rumah anak yatim Muar sikit tu banyak. Yeah, if they get it, I'm very happy. At that point in time, model berapa jam je. Yeah. I think at that point in time, dia dalam 8 hours or 10 hours of shooting. Kata, never mind, I'll get it done. Tapi to my surprise, that happened. Dan daripada situlah, tu kolaborasi pertama saya dengan Bella. And from there onward, Alhamdulillah kekal sampai ke hari ini. And thanks to Primavera lah. Yeah. Dan sebab tu saya setia bersama dengan Primavera. Daripada sana, memang semua jenis kolaborasi telah dilakukan. Yeah. Tadi, bukan setakat soal naik panjat Gunung Kinabalu. Dah 2 kali. Dua-dua kali pakai baju Primavera. Bella pula pakai baju kurung. Tapi untuk saya, sejujurnya, bila pakai baju Melayu macam ni, it's not that hard. Melayu macam ni, it's not, It's dia still bila nak pants panjat, lah. It's actually very comfortable. Okay. Tapi baju kurung for Bella. Yeah. You know, imagine baju kurung. It's very restrictive. Nak kejar abang SPX pun boleh tentu boleh. But she's successful while wearing Primavera. Dan itu juga menunjukkan the quality of the textile. Wow. Yeah, in each and every single piece from Primavera. Wow, nampak? Mana-mana abang yang pakai Primavera Raya tahun ni confirm menggunung. Boleh panjat gunung, tak ada masalah. Okay, so all kinds of kindness yang kita dah dengar daripada pihak Primavera with you. But what is the one thing yang memang YB betul-betul tertarik untuk bekerjasama dengan Primavera long term lagi, like the second year? I think obviously the founder lah. Dr. Ashad is a very kind gentleman. Okay. Akhirnya kalau kita tidak begitu selesa untuk bekerjasama dengan founder. Founder ni kadang-kadang dia hanya lepaskan segala-galanya kepada tim. Tapi he himself, the whole team behind Primavera, very young team, dynamic team, saya rasa sedikit sebanyak memberikan keyakinan kepada saya. Dan doktor ni dia memang menerima segala idea-idea saya kadang-kadang nakal dan luar kotak. Tell me they are open to it. Because masa saya mula bekerja dengan mereka, saya rasa dalam tempoh masa sebulan, waktu saya cakap shooting, saya cakap, doktor, semua brand baju Melayu ni, semua akan ada shooting. Kadang-kadang dia shooting luar negara, mahal-mahal. Tapi why don't we try something else? Doktor kata, apa? Why don't kita cuba daki Gunung Kinabalu, saya pakai baju Melayu, Bella pakai baju kurung. And macam tu je you letak idea dan you macam terus yakin Bella boleh naik Gunung Kinabalu. Masa tu, saya meletakkan keyakinan tinggi ke atas dia. But she took up that challenge. Saya juga tak sangka bahawa mereka bersetuju. Doktor pun setuju. Dan tempoh masa sangat singkat. Tanpa banyak latihan, we took up that challenge. Climb Gunung Kinabalu. Successfully sampai ke peak. Sampai ke satu tahap di mana Bella pun di antara yang terawal sampai. At the peak. Sampai fotografer, videographer belum sampai. Kita buat video sendiri kat atas. But that also shows how extraordinary of a woman Bella is. Wow, gitulah. Okay, Ribbon Meow, mata busy tengok YB, tak boleh shopping. Aduh, macam mana ni YB? Itu saya tak boleh cakap banyak. Ribbon Meow? Nama dia, Ribbon Meow. Okay. Saya nak juga baca komen-komen. Tak tahu komen-komen kat mana. Okay, boleh. Kejap lagi kita bagi phone ni. Okay. Apa lagi ni? Boleh tengok saiz. Okay, kejap lagi kita akan tunjuk sebuah saiz. Samping instant ke, diorang tanya? Tak, ini bukan samping instant. Ya. YB, belum start lagi. Dah ada orang dan borong. 2 pasang baju Melayu, 2 helai kurta raya tahun ni. Sudah ada. Dah ada
versi yang kena saya takut kata perkataan yang kena Apa shadow dia? ban. So dia akan tekan Sini tak ada ban, YB. So shadow ban. Boleh shadow ban pula. Kita so tak ada, dia ada tak ada versi ban. beg kuning kat sini lah. Kita back orange. Boleh back tekan. Back orange dah keluar. Back orange. Dah keluar dah. Dah keluar dah. Ya. I just want to share sebab saya sebelum saya buat sesi live ni, saya tadi baru berhubung dengan pengasas ataupun founder Primavera, Doktor. This is a once in a lifetime kind of once in a lifetime of an offer tau. Okay. Kerjasama dengan Shopee ni dia kali pertama dan luar biasa sebab ni baju yang memang saya pakai. Kalau tengok dekat parlimen pun kau akan tengok saya pakai baju sama. Ya. Dan saya tahu baju ni satu set harga dia on the market sekarang dalam RM169. Okay. RM169. Itu pun kalau korang beli baju Arya ni, korang takkan dapat crush crystallized diamonds yang ni. So doktor khusus dia untuk sesi live pada malam ni, dia tukar button tu. Dia kasih button ni and this is handmade, handcrafted. Kalau korang tengok dekat Primavera punya page tu, you can see that it is handmade dan proses pembuatan button tersebut. That's why you see it's very shiny. See, there you go. Kita zoom so daripada RM169 for one piece, tapi kerjasama pada hari ni berapa kos dia? Saya nak tengok. Berapa kos dia kat sini? Kos baju ni? Kalau nak beli. Sekarang RM92 je. RM92. Yeah, that's a huge discount. So malam ni waktu live ni sahaja kalau diorang beli baju raya yang ni dapat button ni? Correct. Yes, button ni. Button kalau yang mahal ni? Kalau tak memang orang lain yang beli je takkan dapat button ni. Button ni saya dapat lah sebab saya special kan. Sebab tu setiap kali saya buka baju Primavera memang saya akan dapat ni. Dan ramai orang komen like, where do you get the buttons? Is this custom made button? Tak, ini memang handmade, it is custom made but it comes together. Disesuaikan sekali dengan baju Melayu ni. So hanya bagi sesi Shopee Live pada malam ni dekat bag orange daripada RM169, itu pun tak ada button ni. Malam ni daripada RM169 ke RM90 termasuk dengan button eksklusif crush crystallized diamonds yang handmade. So malam ni sahaja kalau you nak dapat button yang you nak husband you pakai button sama dengan YB Syed Saddiq supaya dekat rumah you boleh panggil husband you YB. Okay, so beli baju ni malam ni at least kita boleh bagi tahu orang kampung, button baju Melayu I sama dengan YB Syed Saddiq. Macam tu. One thing I really like about Primavera, saya rasa benda ni kalau orang yang dah pernah membeli Primavera dia lebih tahulah. I really like the textile. Dia sangat smooth, sangat sejuk. Sebab tu kadang-kadang bila korang tengok, saya bukan setakat pakai baju Melayu ni bila saya bekerja. Saya pergi parlimen saya pakai. Saya turun ke kawasan padang panas terik saya pakai. Saya pergi dinner pakai, pejabat pakai. Saya kadang-kadang pergi tidur pun saya pakai baju Melayu. Kenapa? Sebab korang tahu tak? Selesa. It's very comfortable. I'm not joking. Saya rasa bagi orang yang pernah pakai baju Melayu ni atau pernah beli, mana ada lelaki yang tidur baju Melayu selain YB? Why not? Sekarang saya tengok ramai orang beli baju tidur yang kos baju tidur tu pun dah RM200. Yang lagi mahal daripada baju Melayu. Tapi dia tak menyejukkan pun macam baju Melayu. So why not? I mean if you look at our forefathers, daripada zaman Melaka Sultanate lagi, kadang-kadang they like to wear material and textile yang sangat agile. Maksudnya boleh disesuaikan dalam apa-apa keadaan. Betul. Ya. Dan paling penting dalam cuaca Malaysia yang panas terik, senang kita berpeluh, taklah cepat melekat, taklah tidak selesa sangat. So akhirnya kesesuaian tekstil tu atau dia punya material sangat penting. Okay. Ada orang tanya lah, button tu tak ada jual asing ke? Button, malam kita ikut je lah wanita je lebih tahu. Dengar je lah cakap wanita, jangan melawan. Betul tak YB? Itu kita bincang tepi lah. Okay, YB pakai size? Saya pakai M. Size M. Okay, tahun ni katanya ramai yang strawberry matcha, ramai yang teal blue. Lelaki struggle bab warna. Betul ke YB? Saya setuju. Saya setuju bab ni. Sebab tu untuk saya, I'm a very simple person. Dia ada warna hitam, putih, hijau, merah. Sekarang semua strawberry matcha lah, teal blue lah. Saya tahu biru. But blue, you have so many different shades of blue. No, I'm a very simple person. Saya suka baju yang mudah untuk dipakai, easy on the eyes. Tetapi dalam bab ini, saya tahu apabila saya tidak ada kepakaran, we leave it to women with the expertise. Sebab tu dalam bab ni saya banyak dapat pandangan dan nasihat daripada boss Bella Stila. She knows the best colours lah. Color. Walaupun dia punya favourite colour warna putih, tapi bila saya pakai putih setiap hari, dia tak suka. Okay, kejap. Sekarang ni takci, YB cakap itu. Okay, contoh. Jenis butang yang akan diberikan juga. Yes, because Arya ni butang
Yang mahal ni you guys dapat. Lepas tu ada pocket, tak ada pocket kat sini. Oh. Tengok ni. Bukan ada lah. Apa nama dia? Bukan ada. Hidden pocket. Ya, sorry. Hidden pocket. Hidden pocket. Okay. Tapi dalam tu boleh isi barang lah kan? Mestilah boleh. Tolong peragakan kurta pula. Okay, kejap lagi. YB pakai size M, guys. Okay. YB pakai size M. So, macam this one is called hidden pocket kan? Tengok dia. Sangat kemas. Okay. Alright, sekarang ni kita nak main this or that. Okay, YB, kita main game sikit. Sebab I feel like kita nak kena always keep you awake. Ya? Yeah? I takut you tertidur sebab bedtime, dah past bedtime ni. Okay, sekarang ni this or that. Kena jawab cepat-cepat. Tak perlu fikir. Let's go. Kita see the first one. Iron Man atau hiking? Iron Man lah. Confirm lah. Baju Melayu atau sportswear? Kenapa baju Melayu tak boleh jadi sportswear? Okay, actually tak boleh lah. Janganlah. Tapi one day, just a matter of time, saya akan buat Iron Man sambil pakai baju Melayu. Tunggu lah. Oh, okay. The next one Sahur atau berbuka? Mestilah masa berbuka. Masa tu nak makan. Sahur pun makan? Tak, tapi kadang-kadang pagi-pagi kita punya appetite tak sama bila kita dah lama tahan nak makan tu. Okay. Pantai atau bandar? Pantai. Oh, you're a beach person. Yeah, definitely. Yeah. Sabah atau Johor? Saya setia bersama dengan Johor. Tetapi di situ ada Johor, di situ ada Sabah, di situ ada Sabah, di situ ada Johor. Ada. No, but someone should really do a research. Okay. On interstate couples which lead to marriage. Dan saya agak yakin di antara paling tinggi adalah Sabah dengan Johor. Sebab tu dekat Johor, very stern. Sebab tu kat Johor, dia ada beberapa pasar Sabah. Yang memang terkenal kat Pasir Gudang dia satu. You faham Pasir Gudang kan? Oh, ya ke? Pasar, yes. So sebenarnya dekat Johor ramai orang Sabah lah? Yes, banyak bekerja dekat selatan Johor. Oh, wow. Dan banyak akhirnya menyebabkan perkahwinan. Apa dia intercouple? Intercouple tu interstate. Ya. So international ya. So di antara dua negeri. Ya. Ya. Tu dalam bahasa Melayunya. Faham orang kata. Okay, YB. Nice jawapan. Okay. Politik atau modelling? Politik lah. That's my calling. National service. But a lot of people say we enjoy bila berada di Dewan Rakyat. Dia datang lagi. Let's go. Apa lah kat Dewan Rakyat saya enjoy? Bila bahas tentang isu-isu rakyat lah. I mean, that's the best thing. Tapi momen yang paling best, detik tak kalau saya lupakan bila bukan sekat dapat bahas, tapi dapat pindah perlembagaan. Masa tu untuk menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun. Memberikan lebih 4 juta rakyat hak untuk undi secara automatik. So dia tak perlu pun nak berdaftar. Kadang-kadang berdaftar ni akan memakan masa, makan duit. Nak orang duduk di kampung. Yeah. That was to me one of my most priceless moments in life. Wow. Kerana dapat membawa perubahan yang sangat besar. So, yelah, kita bahas. Tapi kalau tak dapat menukarkan atau terjemahkan perbahasan kepada aksi, it doesn't mean that much lah. Betul. YB, bila akan ada makan-makan nasi minyak untuk rakyat? Saya buat kenduri kat kawasan saya. Kenduri raya dululah untuk kecuali rakyat. Kalau kenduri itu tak boleh jawab lah sekarang. So you bijak dari kecil, bukan nakal? Ya. Tapi dalam kenakalan tu ada kebijakan. Sebab tu lah you bijak sebab you nakal. Dalam kebijakan tu ada kenakalan. Yes. Ya. So anak you kena nakal baru bijak. Lagu raya favourite YB yang mesti play setiap tahun? Tahun ni lagu Bella lah. Ya Raya. Kenalah. Salah guys. Cuma kalau nak expect saya untuk menari tu susah sikit lah. Pusing lah bumi ni. Ambil lah bumi ni. Pusing lah bumi ni. Kenalah. Mana boleh. Kena promosikan. Mana tak sempat tengok. Tengok Ara bila menari lagu Ya Raya. Itu lagi power. Pergi ke page Bella. See her dance. Dah I think few million tengok. Saya dance jadi robot jangan. Jangan dance. Diorang minta nyanyi. Ni bulan Ramadan ni. Takut korang semua nanti macam marah sangat sampai hilang kesabaran. Okay. Teruk sangat. Korang, kita semua pindah marih je korang. Pindah marih. Ya. Ini masalah bila kita kasih air murah. Dia jadi isu lain pula. Okay. Ngantuk lah YB. Ya betul. Memang ngantuk. Perlu mandi. Okay. Tapi kita patut bangga rakyat Malaysia ni. Kalau dibandingkan dengan negara-negara maju. Kita paling kerap mandi. Minimum 2 kali. Kadang-kadang ada 3 kali. Betul. Negara lain kadang-kadang sehari je tak mandi pun. It's quite common. Betul. Okay. Kalau YB nak cakap terus dari hati kepada anak-anak muda di Malaysia yang belum mengintegrasikan hidupnya
Apa nak siap paling penting YB nak bagi? Aku dah ingat dari kepala otak saya dah melekat integrasi. Taklah, saya rasa kepada anak muda, bila kita muda, kita mampu mengambil risiko dan jangan takut untuk mengambil risiko untuk melakukan kesilapan, kerana walaupun kita melakukan kesilapan itu sikit sebanyak akan mendidik dan mengajar kita untuk jadi manusia yang lebih baik. Bila kita jadi anak muda ni, kita perlu berani untuk berfikiran di luar kotak. Jangan terlalu mengikut rentak kerja orang lain atau rentak memikir orang lain. We need to find our balance, kepakaran kita, minat kita, dan cari jalan untuk menyesuaikan dan mengharmonikan ini semua supaya kita ada jalan hidup yang kita pilih sendiri. Wow. Dan jangan takut untuk lakukan kesilapan. I'm always stress on this sebab kadang-kadang nak generasi X, Y, Z, Alpha ni, kita nak sangat perfectionist. I'm telling you, being a perfectionist is the enemy of progress. Kadang-kadang kita nak perkara tu sangat sempurna, tapi kita lambat bertindak, dan akhirnya boat tu atau kereta tu dah meninggalkan kita. You look at the most successful people, they have fallen countless of times. But what defines them is how they climb back after. Because once you climb back, you learn. You keep on learning. Dan buat apa kita hidup yang sangat sempurna, yang tidak mencabar, menguji diri, dan akhirnya kita tidak dapat belajar jadi manusia yang baik. So make those mistakes, learn from it, experience as many things in life. Janganlah hanya duduk di rumah, janganlah hanya nak terkongkong dengan satu jalan saja. Learn from it. Dan saya rasa itu kita akan berjaya, insyaAllah. Okay. Yes, guys, what he said. Lock. Okay. Panjang. Pukul 12. Yes. Padahal saya ingat hari ni sebab pukul 11 lah. Dia extend saya tak tahu mungkin YB, dia orang kata malam-malam ni summarize je lah. Itulah. Okay, thank you so much YB Syed Saddiq for coming. Thank you very much, everyone. Yang tanya pasal baju, sizing chart tu semua accurate, so just follow sahaja the sizing chart. You don't have to worry. And baju Primavera memang very very comfortable and kena dapatkan sekarang sebab harga ni special waktu live ni sahaja. Ramai orang bagi pesanan kepada YB. Next year kena pasang heater sebab dapat housemate baru. But you ada tak kata-kata ataupun wish malu pula daripada tadi. Bagi hint ni pun nak malu pula. Alah, ambil lah bumi ni YB. Oh my God. Ada tak nak wish raya kepada rakyat Shopee tercinta? Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Sampaikan salam. Batin. Maaf Zahir baru dan Batin. Baru sebut dapat housemate. Dah nervous. Maaf Zahir dan Batin. Sampaikan salam kepada keluarga dan moga kita dapat menghabiskan hari-hari terakhir Ramadan bukan setakat dengan mengamalkan ibadah, tetapi pada masa yang sama untuk kita refleksi diri, introspek supaya kita dapat jadi seorang Muslim dan manusia yang lebih baik. Thank you everyone. Yes, thank you so much to all of you guys yang teman kami. Team Shopee. Raya korang semua sporting. Kota dah habis guys. Yeah. Okay. Terima kasih sebab temankan kami Syed Saddiq X Primavera yang kita dah bagi voucher best yang menarik sepanjang tawaran eksklusif kita. Thank you so much kepada semua yang dah beli. And jangan lupa kita punya date every Monday to Wednesday. Banyak Shopee live stream yang akan menanti anda. Every day pukul 12 and 8 PM. Of course kita akan ada show special. Okay, buat reminder sekarang. We'll see you guys next time. Assalamualaikum. Good night. Waalaikumsalam. Take care. Lah, hantarlah. Oh, ni warna saya suka juga. Emerald Green. Emerald Green. Very... Okay, nice. Sebab dia suka colour ni. Ini. Pistachio. Pistachio, betul? Matcha latte. Ni boleh minum lah. Dia pistachio atau matcha green? Matcha green. Matcha green? Matcha green. Ada matcha green tak ada? Ini apa? Apa benda ni? Ivory, white, vanilla. Basically the same thing. You choose je. Grey. Kita pilih yang paling simple. Grey. Takkanlah grey ni kan white. Astaghfirullahalazim. Oh guys, tolong God. Guys. Tolong guys, apakah ini semua? Ini citrus lime. Tak tahulah, memang... Ni tadi kan bawa pakai tadi YB. Light yellow. Oh, sebab dia dah highlight pun cakap light yellow. Bukan, dia pakai tadi. Model kita pakai tadi. Astaghfirullahalazim. YB dah boleh balik tidur kot. As punishment, YB have to post in all these photos, like all these photos. Pula ke burgundy. As punishment, you have to post like
Saya tidak menandatangani perjanjian Pening lah yang YB. membawa risiko tambahan kalau saya kalah. But Ya, tidak ada kontrak yang ditandatangani. saya bakang YB. Punishment. Okay, jadi I like the samping. Then buy the baju. Buy the baju. Very very simple. Okay, buy the baju, you will get the samping for free. Dengan bawah RM100. Okay. Ni kita nak tahu. Because YB, kalau tak menandatangani apa-apa, dia tak akan didenda. Jadi kita nak tahu, how do you handle disagreements with you? I know Aini. Aini ke Ain? Aini. What? Oh, okay. Itu pasal muda. Oh, Aini dia akan jerit kat saya. Yes. Dia terbalik. How do you handle disagreements with your team? I mean, the right answer is usually you discuss, debate it, and then in the end, as a team leader, making that judgment call. You make mistake, move forward, learn from it. But you have to be decisive. Tapi kalau apa dengan dengan team tu betul lah. Kalau dengan partner lain lah. Okay. Kalau yang partner macam mana? Itu tak apalah. Itu bukan dia soalannya. akan partner macam menang. Dia ada masa. Kita kena kadang-kadang kita pilih untuk kalah. Pilih untuk kalah? Yalah. Tak boleh ke mengaku je memang kalah sampai. Tapi kalau memang salah, aku salah lah. Bukan salah, kalah. Pilih. Memang kalau you kalah, mengaku je lah kalah. Kenapa you nak cakap memilih untuk kalah? Ya, sebab kita lelaki ada ego. Okay, do you shop on Shopee? A lot. I have my Shopee account. Okay, most of the item you beli apa? Yang konsisten beli setiap almost every month. Beli tapi ni memang sebab I make my own drinks. Saya akan beli maltodextrin dengan fructose. Then I'll make my own energy drink. So saya akan gabung maltodextrin, fructose 2-to-1. Saya ada saya punya weighing scale. Lepas tu saya letak ORS. ORS tu orang sakit minum kan. Tahu yang kalau scale kena birik tu? Dia sodium 650 mg of sodium. And I put 50 grams of maltodextrin, 30 grams of fructose, then becomes 80 grams super power drink. Ngantuk. Mana nak buat air, mana aku nak jogging, mana aku nak baca Senangnya, DH. ya Allah. Mana aku nak baca buku. Ya. Tak, sebab especially when you do like heavy exercise and for endurance sports, you need a lot of carbs in your body tau. Kalau you tak ada carbs, nasi lemak tu. Itu memang sakit perut ditandas tu. Sebab tu sekarang saya dah kurangkan makan makanan yang pedas. Walaupun menyedihkan. Tapi itulah pengorbanan yang perlu dibuat. Semua orang dah stres. Benda ni YB. Dia cakap. Ya, sampai air tu pun nak buat sendiri. Why not? Kau cuba cari. You should really read the art behind creating your own energy drink. Ngantuk, dia orang kata. Okay, what's the weirdest thing you've ever bought online selain maltodextrin? That's not weird. Maltodextrin is not weird. Kejap. Nobody buy maltodextrin. What's the weirdest thing you've ever for home bought use online? What's the weirdest thing? I bought so many weird things online. Tapi selalu saya akan hadiahkan kat kawan-kawan as a prank. Like what? Ada lah. Nama dah weird thing. Mana boleh cakap? Okay. Okay. Do you prefer plan shopping or impulse buying? Mestilah plan shopping. 110% plan shopping. Soalan apa ni? Tak payah semua Saya dah tahu. jarang buat impulse buying. Saya jarang shopping sekalipun. I cannot recall the last time I went to a mall and like to just like go shopping. Sekarang literally everything just online je lah. Memanglah. Asyik buat air sendiri je bila masa nak pergi shoppingnya. Okay. During festive season, you buy atau prepare barang-barang baju raya early or last minute? Macam this year tak payah fikirlah. Memang Primavera dah settlekan like previously. I do not shop. Jarang. Habis siapa yang beli baju Melayu selama ni? Saya ada usually recycle or kalau bila I kecil, my mum. But now everything dah complete. I mean, okay lah. These 2 years dah settle lah kan Primavera. Not to say I'm like hyper frugal. Tapi saya definitely not last minute lah. Saya pun yang kat awal. Dan it's not like plan. Bila kawan-kawan semua keluar, saya uruskan sekali. But this year you colour apa? Adalah. Oh, kena surprise lah. Tak, sebab kena tunggu lagi seorang cakap. Oh, dah sama. Ambil lah bumi ni. Terbalikkan lah bumi ni. Pindah lah mari. Pindah lah mari semua orang. Okay, balik.